Ketinggian Eka Farhana menurut carian Google ialah 1.51 meter, manakala Wikipedia pula menyatakan 1.54 meter. Dahulu ibu Eka, Aida Anas, merupakan seorang ejen insurans, manakala bapanya Wan Sarmizi Wan Ibrahim merupakan seorang guru. Ibu bapa Eka bercerai ketika Eka berumur 4 tahun lagi, lalu dia dibesarkan oleh ibunya. Eka mula menceburi dunia lakonan, bukan sekadar minat, malah juga untuk bantu keluarganya, terutamanya kerana ibunya membesarkan kakak Eka yang kurang upaya dengan pendapatan sekitar 5,000 sebulan. Di awal pembabitan dalam dunia seni, Eka mampu biayai persekolahannya dan bantu adik-adiknya tanpa menyusahkan ibunya. Mungkin ramai tidak tahu, keluarga bapa Eka sebenarnya berasal dari Thailand sebelum ke Kelantan pada 2018. Eka pernah pulang beraya di Narathiwat, Thailand selepas 17 tahun tidak ke sana. Perjalanan ke kampung neneknya itu agak sukar kerana perlu menaiki sampan. Jangan tak tahu, Eka mula berlakon pada usia 15 tahun lagi. Bermula dengan komersial, peluang datang apabila kawan ibunya memberitahu produksi telefilm Cinta Pontianak Gua Musang mahukan pelakon tanpa perlu casting. Eka seterusnya muncul dalam drama gemilang diikuti Juvana yang melonjakkan namanya. Walaupun bertubuh kecil, jangan pandang sebelah mata. Eka sebenarnya berhasrat berlakon drama atau filem aksi. Malah dia sanggup buat sendiri babak aksi jika diberi latihan. Mungkin ada yang belum tahu, kakak tunggal Eka, Wan Anis Farhana, merupakan seorang OKU dan meninggal dunia pada 23 Ogos 2017 di usia 24 tahun. Kesihatan Anis merosot beberapa bulan sebelum pergi dan meninggal dunia selepas terkena sawan. Walaupun OKU, Anis masih memahami percakapan dan menunjukkan respon. Walau tidak boleh berjalan, dia mampu mengesot. Keadaannya itu disebabkan demam panas ketika berusia 6 bulan. Eka rindukan rutin harian bersama kakaknya, terutama saat dikejutkan setiap pagi dan kakaknya menunggu kepulangannya dari set penggambaran. Pada September 2023, menerusi Instagram, Eka berkongsi swafoto bersama isteri Justin Bieber, iaitu Hailey Bieber, di Paris. Netizen memuji kecantikan semula jadi Eka yang dikatakan lebih jelita dari Hailey walaupun hanya bermakeup tipis. Eka juga berpeluang bertemu Selena Gomez di acara makan malam. Dia ketika itu hadir bagi mewakili Malaysia dalam pelancaran produk Dior. Antara yang menarik tentang diri Eka juga ialah dia pandai memasak dan ada kala berkongsi video masakan di media sosial. Suaminya, Akhya, akui jatuh hati kerana dia boleh masak apa saja yang diminta. Masakan Eka yang menjadi kegemaran Akhya ialah masakan kampung seperti ikan goreng, kacang buncis goreng, sambal belacan dan ketam masak lemak. Eka juga adalah seorang penyanyi tahu. Ramai tahu lagu laki-laki nyanyiannya pada 2019. Namun tidak ramai sedar dia pernah rakamkan lagu berjudul Belum Lagi pada 2018 bersama Jaa Suzuran yang siap ada elemen rap lagi. Pada 2024, Eka mendedahkan menerusi podcast studio Sembang bahawa dia dipikat Ahya melalui DM Instagram. Pada mulanya dia tidak kenal siapa Ahya, tapi adiknya beritahu Ahya seorang pemain bola sepak, lalu galakkan Eka untuk balas perkenalan. Hubungan jarak jauh membantu pasangan ini fokus kepada kerjaya masing-masing walau jarang bertemu. Pendedahan perancang perkahwinan Eka dan Ahya, iaitu Indah Wedding yang diwakili Wan, memang mengejutkan, katanya. Kos majlis resepsi dilangkaui. Pasangan ini melebihi 100,000. Difahamkan Eka tetap mahukan majlis kahwin terbuka walau disaran guna kanopi. Majlis diadakan di The Dana Langkawi Resort and Beach Villa dan cuaca baik memudahkan kelancarannya.
Pada Mei 2025 menerusi Threads, individu bernama Nick Mastura berkongsi momen terserempak dengan Eka di surau lapangan terbang Changi, Singapura. Walaupun dikenali dengan imej seksi, Eka tetap jaga solat dan sangat ramah apabila disapa. Dalam pada itu, terkini Eka dan Ahia muncul di program Meletup baru-baru ini. Eka tampil feminin chic dengan blaus hitam dan skirt beige berlapis dipadankan stoking hitam, kasut tumit runcing dan beg Louis Vuitton yang tampak mewah dan sophisticated, manakala Ahia bergaya maskulin dengan jaket denim gelap berjahitan putih dengan seluar denim longgar dan sneakers hitam putih memberi sentuhan santai urban.